Okay, ni semua term-term Arab Usrah, liqa', halaqah. Boleh beza tak antara usrah dengan liqa' atau halaqah? Liqa' pertemuan. Halaqah? Usrah? Usrah. Okey. Okey, dari segi word dari segi word Arab. Liqa' boleh lah, pertemuan. Usrah word dia apa? Keluarga kan. Now, kalau kita kata liqa' kita bila, make sense kan? Liqa' kita hari apa Maknanya pertemuan kita hari apa kan? Kalau kita tanya usrah kita hari apa, make sense tak? Keluarga awak hari apa? Keluarga saya hari, dia macam secara wordnya tak ni. Now, kalau kita nak put in context liqa' mingguan kita yang biasa kita kesana ni by word, kita akan guna usrah lah. Usrah kita hari Khamis, hari apa ni? Hari Rabu. Liqa' tu adalah subset kepada usrah. Boleh faham tak? Maknanya dia salah satu elemen yang rutin lah. Tapi usrah tu sepatutnya ada banyak elemen lain selain daripada liqa' tu, baru dia function sebagai usrah. Dan manhaj taghyir, pernah dengar manhaj taghyir? Kalau kita translate, metodologi perubahan besar yang kita nak buat, salah satu subset dia ialah usrah. Yang macam kita cakap tadi, untuk menghasilkan jundi-jundi itulah, menghasilkan tenaga dengan jundi. Tapi usrah tu salah satu subset lah, maknanya dia ada subset yang lain. Seperti mana kita sebut semalam formula-formula tu, tu part of perbincangan metodologi perubahan. Tapi salah satu subset yang kita linkkan kat sini adalah usrah. So usrah tu penting, tapi dalam metodologi perubahan ada banyak lagi equation yang kita kena belajar untuk dibuat. Dan usrah tu pula untuk melahirkan jundi, salah satu rutin dia adalah liqa' mingguan, tapi dia sepatutnya ada benda lain, termasuklah daurah apa semua ni. Yang ni sebenarnya part of sistem usrah yang sama.